Adik, cepat siap! Adik, cepatlah. Lambatlah pergi sekolah ni. Ya, sabarlah. Adik, hari ni ada perjumpaan dengan guru kelas kan? Akak pergi ya? Aku nak pergi ke? Suka hatilah. Siapa tu? Macam kulit lah. Kak Farah Andy lah. Korang diamlah. Jangan masuk campur boleh tak? Alhamdulillah, Grand PIBG kamu tahun ni tidak perlu dibayar ya. Sebab ada sumbangan daripada YB Zuhdi, wakil rakyat kampung. Kamu Farah boleh fokuslah pada pelajaran ya. Alhamdulillah, terima kasihlah cikgu. Itulah yang saya risaukan. Saya harap adik saya ni dapatlah fokus belajar tanpa beban itu lagi. Baiklah, kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh maklumlah pada cikgu ya. Cikgu pun faham keadaan kamu. Ni ada akak masak sikit, makanlah. Dah lah, tak nak makan. Adik malulah. Semua kawan-kawan adik ejek adik. Adik tak suka lah kakak macam ni. Ada luka tersembunyi di sebalik senyuman. Ada kasih yang sanggup menanggung derita. Assalamualaikum, makcik. Ya, waalaikumsalam. Kenapa tu? Masuk. Jom. Kenapa? Kenapa ni? Kakak saya tak balik lagi, makcik. Dah maghrib dan ni dia tak balik-balik. Tadi saya ada sakitkan hati dia, makcik. Kamu tak boleh buat tak kakak kamu macam tu. Kamu kena sayang. Dia dah banyak berkorban untuk kamu. Makcik ingat lagi peristiwa yang berlaku dulu. Masa tu kamu masih kecil lagi. Ayah, ibu. Kakak, jaga adik elok tau. Baik, ibu. Hei, kamu kenapa keluar? Nanti demam. Kakak aku tak malu dah lagi. Saya sayang kakak sangat. Akak tak marah kamu lah. Akak cuma nak tengok kamu bahagia dengan berjaya je. Inilah adik pula yang lapkan kakak. Kakak ni sebenarnya cantik tau. Ayah, ibu, akak rindu.
akan kutunaikan pesanan terakhir ibu.